Cemica. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okey gang, so di video kali ni aku nak bercerita kisah chat seram lagi. Sebelum kita start, aku nak tanya dekat korang. Okey, aku nak tanya korang satu soalan. Korang takut tak dengan badut? Badut ni macam ada dekat, kalau Jemi pergi pasar minggu ada juga badut. Lepas tu dekat tempat-tempat yang sambut hari jadi, kebiasaannya sambut hari jadi budak-budak mesti ada badut tu kan. Badut yang buat belon, yang reka cipta belon, macam-macam lagi lah belon dia buat. Jadi Jemi nak tanya, korang takut tak dengan badut? Okay, so korang boleh jawab dekat komen. Bagi Jemi, badut ni dia macam ada seram, ada tak seram. So Jemi bercakap tentang badut, maknanya video kali ni kisah seram badut. Jadi kalau korang nak tahu kisah dia macam mana, seram ke tak seram, korang kena layan video ni sampai habis. So kalau korang layan video ni sampai habis, Jemi label korang sebagai pemberani sebab korang tak takut tengok video-video chat seram. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita ke videonya sekarang. Let's go. Okay game, kita dah berada dekat dalam chat seram badut. Okay, sekarang ni dia call Fakrul tapi Fakrul tak jawab. Rul, kau jadi tak datang sini? So Fakrul jawab, jadilah, tapi tunggu kejap. Ayah aku suruh aku pergi kebun. Okey, so kita tak tahu dia nak pergi mana dua orang ni. Buat apa? Ayahku tertinggal phone dia dekat kebun. Jadi dia suruh aku pergi ambil. Okey, ayah si Fakrul ni tertinggal phone dekat kebun. Jadi ayah dia tu suruh Fakrul ni pergi ambil. Oh, cepat sikit. Sabarlah. Aku nak tanya sikit, boleh tak? Tanyalah. Okay, Fakrul ni jawab, tanya je lah, kau nak tanya apa? Macam suspend pula. Asal kebun kau dah jadi tempat dilarang masuk? Asal? Aku pun tak tahu. Okay, Fakrul ni dia tak tahu juga kenapa kebun dia tu tempat dilarang masuk. Setiap kali orang datang kebun aku, mesti akan hilang. Hilang? Macam mana pergi kebun boleh hilang? Kau dah siasat belum punca boleh hilang tu? Maknanya kalau orang pergi kebun dia ni, kebun si Fakrul ni, automatik akan hilang. Dah siasat tapi belum jumpa jawapan. Polis curiga dengan ayah aku. Polis curiga dengan ayah Fakrul. Mungkin ayah Fakrul ni ada something. Ayah kau? Betul ke? Oh, rambut pula tak on point. Ya, betul. Tapi ayah aku dibebaskan sebab tak ada bukti yang kukuh. Oh, jadi ayah si Fakrul ni tak jadi masuk penjara sebab tak ada bukti yang kukuh, sebab polis tak ada bukti. Oh, macam tu. Tapi aku tak percaya ayah kau culik semua orang yang hilang tu. Kan? Macam tak logik je. Sebab tu kebun ayah si Fakrul. Takkanlah ayah dia nak buat macam tu. Setahu aku, ayah kau orang yang baik. Ya, aku pun rasa macam tu. Kau dah sampai belum? Sikit lagi. Okay, sikit lagi si Fakrul ni nak sampai dekat kebun tu. Tapi aku pelik lah. Asal ayah aku suruh bawa pisau? Kenapa ayah si Fakrul ni suruh Fakrul bawa pisau pula Aku rasa mungkin ayah kau risau. Kau kan cakap kalau orang pergi kebun kau mesti akan hilang. Betul juga. Betul juga, mungkin ayah dia macam apa tu? Sediakan payung sebelum hujan. Bak kata pepatah lah. Betul juga cakap kau. Ayah kau sayang dekat kau. Hakim, aku dah sampai. Aku nampak sesuatu. Apa tu geng? Apa tu? Macam dia menyorok tepi tu, apa tu?
Aku nampak macam badut je. Hati-hati Rol. Cuba korang komen, korang nampak apa tu? Jangan-jangan tu badut psycho. Badut psycho? Badut psycho? Badut psycho dekat kebun? Macam mana boleh ada kat situ? Ya, boleh jadi badut tu yang colek semua orang dekat kebun kau. Boleh jadi juga. Kalau macam tu, aku kena kejar dia. Okey, si Fakrul ni dia nak kejar badut psycho tu weh. Jangan Rol. Okey, Hakim marah. Badut tu bahaya. Nanti badut tu bunuh kau. Okey, Hakim marah si Fakrul ni supaya jangan kejar badut tu. Rol, kau kejar dia ke? Betul cakap kau. Badut ni memang psycho. Depan muka badut tu ada depan Fakrul ni. Lari cepat Rol. Aku tak boleh lari. Kalau aku lari, lepas ni makin ramai orang kena colek. Betul juga kata Fakrul ni kan. Kalau dia lari, dia tak tahulah siapa tu sebenarnya. Habis tu kau nak buat apa? Aku kan ada pisau. Okey, Fakrul ada pisau. Kau nak lawan dengan badut tu guna pisau? Okay, Hakim tanya. Ya. Oh my god. Si Fakrul ni dia nak lawan dengan badut tu guna pisau yang dibawa tu, yang disuruh bawa tu. Kau dah gila ke? Kau tak boleh lawan dengan dia. Dia tu besar dari kau. Betul juga kan? Betul juga Hakim cakap badut tu besar dari si Fakrul ni. Lari cepat Rol. Aku dah tikam dia. Rol, Fakrul dah tikam badut tu weh. Kau bunuh dia? Macam mana dia boleh tikam? Ya. Aku pelik lah. Fikir Fakrul tu dah bunuh badut tu. Badut tu tak lawan bila aku serang dia. Fakrul, apa kau dah buat ni? Dia pakai topeng kan? Okay, Hakim tanya, badut tu pakai topeng kan? Cuba kau buka. Okay, Hakim suruh Fakrul buka topeng tu. Ya, dia pakai topeng. Kejap aku buka. Okay, Fakrul nak buka topeng tu. Hello everyone, welcome aboard Starlux Airlines. Dia nak tengok siapa dekat dalam. Macam mana Rol? Siapa di sebalik topeng tu? Okay, Hakim tanya siapa. Kita pun nak tahu juga kan siapa yang dekat dalam tu. Kim, aku dah buka. Badut tu ayah aku. Hah? Ayah kau? Okay, Hakim macam bela lah. Ayah kau jadi badut? Ayah dia? Ayah Fakrul sendiri yang jadi badut tu. Aku dah bunuh ayahku. Okey, Fakrul ni dia tengah sedih sebab dia dah tikam badut tu. Badut tu ayah dia. Kau okey tak? Kau tunggu aku pergi dekat kau. Ternyata dalam di sebalik orang yang hilang di kebun adalah ayah Fakrul. Ayah Fakrul mempunyai gangguan mental. Dia sering membunuh orang-orang yang masuk ke kebunnya. Pada akhirnya, ayah Fakrul telah sedar atas kesalahannya dan sengaja menampakkan dirinya menggunakan kostum badut agar dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Okey kan, maknanya yang colek semua orang dekat kebun ayah Fakrul ternyata dia sendiri. Ternyata ayah Fakrul sendiri. Maknanya dia tukar kebun tu. Maknanya dia dah colek semua orang dekat kebun tu. Lepas dia colek, dia bunuh pula tu. Patutlah ramai orang yang hilang dekat kebun ayah Fakrul. Ternyata ayah Fakrul bukan orang baik. Ternyata dia orang jahat. So maknanya Fakrul dengan Hakim ni dia anggap ayah Fakrul ni orang yang baik. Mungkin dekat luar dia nampak baik.
Dekat dalam kita tak tahu kan. Jadi macam mana? Video ni seram ke tak seram bagi korang? Sila komen. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa di next konten seram. Assalamualaikum. Bye-bye.